Korang percaya tak, aku fly drone ni kan tak pakai controller pun. And sekarang ni DJI Neo tu dia dah ada Omnidirectional Obstacle Sensing. Maksudnya dia boleh elak halangan. And kalau ada halangan juga, dia akan ubah posisi ke tepi. Nampak? Dia akan pindah ke tepi sebab dekat belakang drone tu actually ada pokok ni. And bila dah clear kan, dia akan kembali pada posisi dekat bahagian depan macam ni balik. So dekat sini aku boleh katakan yang drone ni dia punya sensor memang function guys. Dia boleh detect kalau ada halangan, dia akan elak halangan tu. Untuk dia punya video quality pula, dia boleh record 4K up to 100 FPS. Dari segi dia punya video stabilization pun memang ok, tak bergegar. Tengok, dia dah ubah posisi ke tepi pula sebab dekat bahagian belakang tadi tu ada pokok yang rendah ni. And bila dah tak ada halangan, dia akan duduk balik dekat bahagian depan aku. Tu sensor dekat bahagian belakang. Kita nak tengok sensor dekat bahagian depan pula. Kalau kita tengok kat situ, dia ada pokok kan. And drone ni akan cuba untuk rendahkan dia punya ketinggian drone tu so that dia tak langgar pokok tu. And kalau korang tengok kat situ juga kan, ada ramai orang kan. Tapi drone ni still boleh track aku seorang je. Korang tengok sekarang ni, drone ni dia track dekat bahagian depan kan. Tapi bila aku corner, dia akan cuba stay dekat bahagian depan. Aku dah penat actually main lari-lari ni. Drone ni still boleh kejar aku, dia tak lost track aku. And korang tak perlu risau. Nampak? Kalau aku patah balik kan, dia akan kejar aku and cuba untuk ada dekat bahagian depan aku. Sebab aku dah set dah untuk dia follow dekat bahagian depan aku je.